keluar. Okay guys, alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat hari Khamis. Alright, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sekali lagi dalam sesi live kita pagi ni, insyaAllah. Alright, dalam sesi live pagi kita ni. Sambil tu kalau sekiranya audio visual saya clear, tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong komen padu dulu dekat orang komen sebelum kita nak mulakan sesi perkongsian kita pagi ni lah, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Tolong komen padu dulu dekat orang komen. Okay, seperti biasa sebelum kita nak mulakan sesi ni, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada you guys yang mungkin maybe first time menonton sesi live pagi ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, terima kasih atas komen padu Tuan Zul. Alright, okay, jom. Sebelum saya nak mulakan, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya dekat Facebook page Syakil Haziq ni. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah di Malaysia, saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS. Alhamdulillah dengan Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIP di INSIF, which is universiti lah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara panel industri yang telah dijemput oleh pihak Universiti UiTM untuk membuat semakan kurikulum untuk beberapa subjek untuk diploma dan degree investment. So seperti siapa yang tak tahu, saya adalah antara manusia yang membuat semakan silibus subjek-subjek yang ada di dalam diploma dan degree di UiTM yang related dengan diploma dan degree investment lah dalam pelaburan. So saya antara panel industri, pakar daripada industri yang dijemput untuk buat semakan. Nak check sama ada silibus diorang ni adakah align dengan industri ataupun tidak lah, adakah align dengan industri ataupun tidak. So itu adalah apa yang saya check lah. Dan one of the subject yang saya check adalah purely technical analysis. Saya check satu subjek yang purely tentang technical analysis. So siapa yang tak tahu lagi, kita masih lagi membuka peluang kepada mereka-mereka yang nak belajar technical analysis. Kita ada sesi basic technical analysis. Malam ni merupakan siri yang ketiga. Kita dah ada siri pertama, kita dah buat siri kedua. Dan sesi ni adalah 100% berjuma. Anda apa yang anda kena buat, anda kena pergi dekat ruang komen dan join kita punya Facebook group lah. Kita buat dalam sesi dalam Facebook group tertutup. Dan pastikan bila anda nak join Facebook group tu, anda akan diminta untuk isi beberapa detail. Pastikan anda isi supaya kita nak mengelakkan sebarang fake account ataupun scam account masuk ke dalam grup tersebut lah. Alright, so pastikan anda isi detail-detail tersebut. Malam ni insyaAllah, malam ni 12 Jun kita akan ada satu sesi basic DA. InsyaAllah, ni adalah siri yang ketiga malam ni. So siapa yang ke lapangan boleh join. Siapa yang ada ke lapangan boleh join malam ni. Kita masih sponsor, saya masih berbesar hati sempena dengan sempena dengan usia yang semakin meningkat, remaja bukan semakin tua, semakin remaja. Jadi kita buat sesi tersebut lah. Kita nak give back, kita nak contribute back kepada kita punya followers insyaAllah. Alright, guys, di samping itu juga saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM di dalam rancangan BIS Malaysia. Siapa yang tak tahu, setiap hari Khamis sepanjang bulan Mei lepas saya bersiaran secara live dekat RTM TV1 dekat dalam BIS Malaysia lah. You boleh pergi check setiap hari Khamis pukul 4.30 petang. Saya akan terpancul sekejap lah. Saya akan akan keluar sekejap di RTM dalam BIS Malaysia. Tinggal hampir setiap minggu hari Khamis bulan Mei lepas. Bulan Jun nak rehat kot. Okay, bulan Jun insyaAllah kita nak rehat lah. Tapi tak rehat sangat sebab nanti 21 dan 22 Jun ni akan ada Invest Fair di Kuala Lumpur yang akan diadakan di Mid Valley KL. InsyaAllah saya juga merupakan salah seorang speaker. Jadi saya punya slot saya rasa 21 Jun tak silap saya, 21 Jun tengah hari insyaAllah. So saya akan jadi salah seorang speaker yang akan bercakap di program Invest Fair KL di Mid Valley nanti insyaAllah. So siapa yang ada ke lapangan boleh join, boleh pergi nantilah. Siapa yang free boleh pergilah. Dan saya galakkan untuk anda pergi. Kenapa? Ini dia berpaut dengan tajuk kita pagi ni. Alright, dia berpaut dengan tajuk kita pagi ni. Dan saya nak bercakap ini berdasarkan experience dan berdasarkan pengalaman. Alright, I want to share this berdasarkan experience dan berdasarkan pengalaman. Okay, now kita nak bercakap pagi ni sebab ramai orang katakan memberitahu kepada saya market sekarang sendu. Market sekarang agak perlahan, agak slow dan sebagainya. Tapi kalau anda scroll dekat kita punya Facebook page, kita telah membuktikan walaupun market sendu, yang saya rasa tempat lain tak ada orang yang boleh buktikan,
yang kita buktikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, di mana bila you scroll dekat kita punya page, kita ada sahabat-sahabat kita yang membuat pulangan sama ada daripada segi initial public offering, IPO. Macam semalam saya bercakap tentang IPO. So IPO kita ada share semalam. So siapa yang nak faham tentang IPO lebih lagi, korang boleh pergi tengok live saya semalam. Right, I've shared that thing. Okay, walaupun orang kata IPO tak boleh buat duit dan sebagainya, kita buktikan boleh buat duit. Kita buktikan boleh buat duit walaupun dalam keadaan orang kata tak boleh buat duit. Kemudian orang kata market sendu. Market sendu orang kata tak boleh buat duit dan sebagainya. Kita buktikan. Kita tunjuk dekat kita punya page, anda boleh scroll dekat bawah, boleh cari, kita buktikan. Dalam keadaan market macam ni pun kita masih boleh buat duit. Okay, itu yang kedua. Dan sebenarnya tuan-tuan, bagi saya, poin yang paling penting saya nak share pagi ni. Dalam keadaan orang kata market sendu, market slow, ini adalah sebenarnya waktu yang terbaik untuk anda belajar. Okay, poin yang saya nak share pagi ni, saya ulang waktu sekarang adalah waktu terbaik untuk anda belajar. Kenapa saya kata macam ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, benda ni pernah berlaku beberapa kali. These things have been repeating a few times, beberapa kali. Ini adalah saya bercakap ni atas dasar experience dan pengalaman saya. So saya started dekat dalam saham ni 2013-2014, 2013 lah. Saya started berjinak-jinak dengan saham ni tahun around 2013. 2013-2014, kalau you go back during that time, bila anda patah balik waktu ke belakang, 2013-2014, untuk maklumat tuan-tuan, saya start bercimpung 2012, 2013, 2014 lah, during those times. Okay, so kalau kita patah balik ke belakang 2013, 2014, 2015, anda pergi baca balik sejarah. Apa berlaku 2013, 2013, 2014? 2013 adalah fasa ketika harga minyak jatuh menjunam. Zoom dia harga minyak sekarang ni tidak menjunam seperti zaman 2013, 2014 lah. But 2013, 2014 is the worst. Waktu tu adalah sangat teruk ketika itu apabila harga minyak jatuh. Dan apabila harga minyak jatuh, apa berlaku adalah ringgit melemah. Ringgit melemah lah. Ringgit melemah ketika itu, dan US dollar mengukuh. US dollar mengukuh, ringgit melemah ketika itu. Saya consider sebagai ringgit melemah lah, sebab itu kita banyak harga minyak jatuh dan itu menyebabkan krisis lah. During that time there's a crisis. Anda boleh buka balik FBM Cash, anda boleh tengok indeks apa yang berlaku waktu itu. Indeks a little bit of menjunam ketika itu. That is during that time, ketika waktu 2013-2014. So saya bersyukur ketika itu adalah kerana waktu itulah saya start masuk market. Alright. During that time adalah waktu yang saya start masuk market 2013, 2014, 2012, 13, 14 during those time adalah waktu saya start masuk market. Dan saya masuk market ketika dalam keadaan krisis. Maksudnya dalam keadaan minyak jatuh yang to the lowest point. Kalau anda boleh semak balik, ini adalah semua sejarah. Pergi cek harga minyak 2013-2014 itulah harga paling rendah. Dan kebanyakan syarikat-syarikat oil and gas terkesan waktu tu. Terkesan sangat-sangat teruk lah waktu tu. Dan waktu tu juga, sebelum tu, before that, semua orang fokus duk bercakap tentang syarikat minyak, oil and gas. Zoom, zap, dia jatuh waktu tu lah 2013-2014. So saya bersyukur. Why? Sebab saya started during those year ketika berlakunya krisis. Okay, sebab bila berlaku krisis, inilah waktu yang terbaik sebenarnya untuk anda start learning, start belajar. Okay, ni saya nak pointkan adalah waktu yang terbaik untuk anda start belajar. Sebab waktu ni lah market tengah dalam keadaan saya boleh consider sebagai, dia bukan consolidate, tapi saya boleh consider sebagai dalam keadaan discount. Okay, a lot of opportunity, peluang yang ada dekat dalam market. 2013-2014 pernah berlaku, dan apa berlaku, dia turun, and then zap, dia naik balik. Right, dia zap, dia naik balik. Dan ketika zap dia naik balik itulah adalah waktu ketika kita buat duit betul-betul. Alright, so saya nak share dengan tuan-tuan. Okay. So ini adalah waktu krisis lah, waktu yang terbaik untuk anda belajar. Saya pun waktu saya masuk market lah ketika waktu krisis. This is the best time you have to learn. This is the best time you invest untuk diri anda sendiri. This is the best time you spend untuk belajar. Belajar sekarang. Okay, 2013, 2014, this is the thing yang happen. Ini saya bercakap atas dasar experience dan pengalaman saya. Based on my experience lah, pengalaman saya sendiri. Yang waktu ketika itu saya masuk dalam keadaan kosong. I started dalam keadaan kosong. Dan himpit waktu tu bila market menjunam, kita masuk kosong, memang kena lagi teruk lah, kena kau pam gitu, kena tampar gitu. Bukan kena tampar, dia macam kena tampar, macam kena tendang, kena pijak lagi. Waktu tu lah 2013, 2013 memang that's those times lah. Tapi saya sangat bersyukur saya masuk ketika itu. Rafiza, salam coach. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Guys, sampai tu dah like, dah love, dah share belum? Tolong tekan like, love dan tolong tekan button share, kongsikan. Supaya kita nak bagi nasihat ni kepada kawan-kawan lain juga, supaya diorang get ready, bersedia. Okay, dan saya bersyukur macam saya katakan tadi, saya masuk ketika market jatuh. Bila saya masuk ketika market jatuh tuan-tuan, bila dia start naik, anda renung-renungkan dan selamat beramal. Okay, renung-renungkan dan selamat beramal. Waktu tu kita dah prepare.
Right, during those time kita dah start prepare lah. Saya dah start prepare dengan ilmu. Kita dah sempat pergi belajar, pergi ke sana, pergi ke sini, learn a lot of things, belajar tentang sistem, tentang strategi, tentang teknik dan sebagainya during those time. So market start recover balik 2017 lah. Naik balik. Dan kemudian apa berlaku? What happened next? The same thing happened 2018, 2018 market start to drop down. 2018 market start jatuh balik. Okay, market start jatuh. Anda boleh check, ini semua sejarah. Saya tak ada cakap ini berdasarkan angin dan angin sepoi-sepoi bahasa, tak. Ini adalah semua sejarah. Anda boleh check balik. Ini adalah fakta. So 2018 market start drop balik. Market start dropping. And then saya start buat sharing. I think waktu tu 2019 kot. 2019 I start sharing lah. Dan kita ada student-student yang saya bantu mereka ni dengan lebih dekat 2019. Waktu market tengah macam ni tu, waktu tu lah kita buat sharing. Itu saya suka. Saya suka buat sharing ketika waktu market tengah menjunam. Sebab banyak peluang guys. There's a lot of opportunity yang akan datang yang saya boleh katakan anda akan terlepas lah. Ni semua saya bercakap tentang sejarah tuan-tuan. So during those time, start 2018 market start dropping balik, dropping. Index anda boleh check, anda pergi boleh check dekat FBMKSI punya index. Awak tengok start 2018 zap dia jatuh, drop is dropping. Dan inilah benda yang kita buat 2019. Kita banyak buat sharing dan sebagainya. Kita share dengan student kita untuk orang belajar dan sebagainya. Banyak knowledge kita bagi. Kita ajar tentang sistem, kita ajar tentang macam mana nak set up untuk masuk entry, untuk trading dan sebagainya. Kita ajar set up untuk investment dan sebagainya. There's a lot of thing yang kita buat lah 2019. Dan kemudian masuk 2020, apa berlaku? I think semua orang tahu pandemik COVID-19. So market pun sekali lagi dihenyak dan dipijak. Dia jatuh lagi, dia kena hinyak dan dia kena pijak. So same thing happen. Dia henyak, kena pijak dan sebagainya. Dia bukan ditampar, dia henyak dan dipijak market ketika itu. So dia drop begitu signifikan jatuh. Dan kemudian dia start to recover back. During that recover time tuan-tuan, ni kisah dia. Alright, during that recovery time, ketika recovery tuan-tuan. Okay, during that recovery time, apa yang berlaku adalah alhamdulillah kita dah ada student-student yang saya dah bantu dengan lebih dekat, yang mana kita dah ajar tentang sistem, kita ajar tentang strategi, kita ajar tentang teknik, kita ajar dia punya setup dan sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah, waktu tu tuan-tuan, kita ada student saya, salah seorang ni adalah doktor. He's a doctor lah, dia adalah seorang doktor. Dan one of my student ni 2 bulan ke 3 bulan, saya rasa 2 bulan lah, saya tak nak claim lebih sangat. 2 bulan 2 bulan straight 2 bulan. As I remember is 2 month, 2 bulan straight. 2 bulan berterusan, ROI dia sebulan lebih kurang 100% plus lepas tolak rugi ketika lepas market dah jatuh tu dan start recover balik. Dan ni adalah dia punya story lah. One of my student, dia adalah seorang doktor. I tak sure lagi sama ada dia masih lagi with the government or not, but during those time dia masih dengan government, dengan kerajaan, seorang doktor. So apa berlaku adalah waktu 2020 tu, bila dah start jatuh, dia dah ada knowledge, dia dah equip diri dengan ilmu dan sebagainya. Dan bila market start recover, dia tinggal nak entry saja. So apa berlaku adalah bila dia entry, alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan, 2 bulan straight, tak silap saya 2 bulan straight, dengan berdasarkan modal dia beberapa agak besar jugalah okay, so dia dapat return pulangan dia 100% every month, each month, 2 bulan straight, 100% this month, 100% this month, lepas tolak rugi guys. Alright, selepas tolak rugi. Alright, ini apa yang berlaku dengan one of my student, seorang doktor, during those time bila market jatuh. So ada lagi student kita yang I think pun cecah juga, tapi tak cecah 100% lah, mungkin dalam 70% tak silap saya, 70 ke 80% ROI dalam masa beberapa bulan tu, 70 to 80% ketika market junam tu, dan start to recover back. Waktu tu dia dah start buat duit. Okay, sebab bagi saya tuan-tuan, saya sangat percaya kepada konsep bersedia. Guys, boleh follow tak ni? Dapat something tak? Kalau dapat, tolong tekan 1 dekat ruang komen. Did you get something? Kalau dapat, tolong tekan 1 dekat ruangan komen. Kalau dapat, tolong tekan 1 dekat ruangan komen. Do you get this? Sampai tu like dengan lu macam tak ada ni, tolong tekan like lu lebih sikit kan. Okay, so ini yang saya lihat lah. Saya lihat dan saya nampak dia berdasarkan experience dan pengalaman. Saya cakap ni dah berlaku banyak kali. 2013, 2014, one best. Memang saya yang sekali-sekali saya pun terpalit lah. Saya pun kena pijak waktu tu. Alright, so 2018 market drop lagi. 2019 kita start sharing. So 2020 berlaku COVID, kena tendang, kena pijak lagi dengan market. Tapi alhamdulillah, bila kita dah bersedia tuan-tuan, apa yang berlaku dengan sahabat-sahabat kita ni, diorang boleh buat profit kau-kau lah. So alhamdulillah, semua dengan izin Allah tuan-tuan. So ini adalah zaman, okay, sekarang ni cerita adalah kita dekat mana sekarang ni. Ini adalah dalam zaman fasa uncertainty, ataupun kita panggil sebagai peperangan tarif lah. Okay, peperangan tarif. Okay, peperangan tarif yang berlaku sekarang ni. So sama, diulang balik benda sama. Tapi kalau you tak belajar daripada sejarah tuan-tuan, if you don't learn
from the history, atau anda tak belajar daripada sejarah, anda ikut je apa orang buat. Dan sebenarnya tuan-tuan, 2020 saya cakap ramai yang dia stuck ataupun berada dalam keadaan rugi because dia masuk market dalam keadaan waktu dah hujung-hujung. Maksudnya dah masuk dekat hujung-hujung. Maksudnya orang dah start hype dengan semua saham-saham, especially waktu tu kita ada saham-saham yang terlibat dengan glove sebagainya. Dan lepas tu dalam masuk tak ada knowledge. Mentam je orang cakap, okay sekarang kena tengok saham glove dan sebagainya. Waktu tu lah, during that time. So dia pun masuk. So bila dia masuk, dia sangkut kat atas. Ilmu apa, belajar apa tak ada, ready pun apa tak ada. So tahu-tahu dia dah masuk kat hujung-hujung. Masuk entry dekat bahagian hujung. So after that meninggal lah. So that's why kenapa kita punya student, Alhamdulillah, kita ada student daripada 2019 bersama dengan kita. Ada yang bermula dengan 2020 bersama dengan kita. So masih kekal dengan kita. Sebab sistem tu mereka dah belajar, dia dah tahu dah tinggal nak pakai je. Right, tinggal nak pakai. Dalam keadaan market macam mana pun, insyaAllah kalau ada peluang boleh buat duit. Can still make money. Dan I have proof that. Kita dah proof dekat kita punya page. Anda boleh scroll, anda boleh tengok macam mana kita tunjuk. Walaupun market menjunam merah macam mana pun, still boleh buat duit. You bayangkan kalau dalam market keadaan menaik. Alright, you bayangkan, you imagine that. Dalam market turun pun kita boleh buat duit. Bayangkan kalau market ketika market naik, you imagine macam mana dia punya ni. So that's why kenapa saya katakan sangat penting sekarang ni bagi saya adalah anda belajar. Okay, pastikan anda belajar. Alright, pastikan anda belajar. Okay, so hari ni insyaAllah siapa yang ada masa free pukul 4.30 insyaAllah saya akan ke RTM. Ni penerbit baru minta ni. Penerbit baru inform saya pagi ni. Tengah live penerbit baru inform. So insyaAllah saya akan ada dekat RTM TV1 pukul 4.30 petang. Kita akan update pasaran saham ASEAN petang nanti 4.30 kat TV1. So nanti boleh tengok lah. Right, kalau ada siapa yang free boleh tengok sekejap. Right, sekejap saya kena reply sekejap. Sekejap saya kena inform. Okay, sambil-sambil kita live. Okay, so siapa yang free nanti boleh tengok dekat TV1 pukul 4.30 petang. Saya akan update saham-saham ASEAN. Okay, so point yang saya nak share pagi tuan-tuan adalah sangat penting anda belajar lah, learn at during this time lah. Point saya nak share adalah anda belajar sekarang. Jangan belajar lambat. Sebab bila bila market dah start hype, maksud market dah start naik nanti, jangan cakap saya tak bagi tahu awal. Jangan cakap abang tak payung. Saya dah bagi tahu awal. Ini adalah formula dia. Kalau anda nak berjaya, this is the formula. Right, this is the formula. Kalau anda nak sukses dekat dalam market, ini adalah formula dia. Belajar sekarang. Learn now. Belajar sekarang. Belajar sekarang. Pergi cek ilmu. Tak kisah anda nak pergi kat Google ke, anda nak pergi kat YouTube ke, anda nak pergi baca buku ke, nak masuk kelas ke. Even macam kita pun, kita buat sesi percuma. Kenapa kita dah start buat sesi percuma ni? Sebab ini adalah persediaan guys. These are the things yang saya consider sebagai persediaan. Okay, be ready, get ready. Sebab bila market dah start fork up balik nanti, so nanti takut anda tertinggal lah. Ini yang kita belajar bersejarah lah. So I think during the COVID time, kebanyakan orang bila dia start masuk market, dia masuk market dekat ujung-ujung. Dan bila orang dah start hype, orang dah start bercakap, baru dia start dia baru dia nak terkial-kial, dekat ujung-ujung baru nak entry. Lepas tu masuk dengan tak ada ilmu, tak belajar apa, main ikut je. So itu yang menyebabkan ramai yang meninggal lah. Ramai yang meninggal because of that reason. So kita tak nak anda meninggal. So itu yang saya suggestkan kepada anda. Saya bagi tahu apa nak kena buat sekarang. Sekarang adalah waktu terbaik untuk invest untuk diri sendiri, invest on yourself. Sebab bila sampai masanya nanti, jangan saya panggil, jangan cakap abang tak payung lah. Okay, sebab ni kita dah lalu few batch lah. Saya dah lalu beberapa kali. Kita dah pernah lalu 2013, 2014. Saya pernah lalu 2018, 2019, 2020 COVID time. So that's the second time yang saya consider sebagai crisis dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam kita nak consider it's not a crisis but para crisis lah saya panggil. Kalau kita tengok dekat sini, because of the reason berlakunya perang tarif dan sebagainya. So ini menyebabkan benda-benda kita tengok what really happening in the world, in the market right now lah. But for me, ini adalah semua peluang guys. Ini semua adalah peluang. That's why even macam saya katakan tadi, kita sendiri nak support kita punya follower. Sebab tu kita buat sesi basic technical analysis secara percuma. Siapa yang belum join lagi, yang belum ajak kawan join, pastikan ajak kawan. Invite orang. Dekat dalam group tu ada button invite. Korang tekan button invite tu, ajak kawan, ajak semua kawan you join kita punya group tersebut untuk belajar. InsyaAllah malam ni kita ada sesi yang ketiga, siri ketiga. Okay, tapi lepas live nanti insyaAllah kita akan padam. Okay, sebab kita nak share. Kalau you join dan you belajar dalam sesi kelas tu adalah sesi kita buat adalah umpama sesi berbayar. Di tempat lain berbayar tau, kita nak bagi kepada anda secara percuma. Jadi kita nak appreciate mereka yang spend time. Apa you punya komitmen anda adalah komitmen masa je. Kita tak minta benda lain. Just spend your time. If you can spend your time, itu je kita nak. You spend masa anda join kita, belajar dekat situ.
Dan kita nak hargai mereka yang spend your time, yang saya panggil sebagai berkorban masa lah kan. Tak lama pun kita menkorbankan masa dan kita buat program ni. I think kita dah 2 siri, inilah siri yang ketiga. So boleh join, nak join boleh, ajak kawan-kawan. Yang penting pergi tekan button invite dekat Facebook group tu. Invite kawan-kawan you yang you rasa yang dia nak belajar. Kan jangan invite orang tak nak belajar pula. Sebab anda kena faham, ada 2 jenis manusia dekat dalam market ni. Macam saya katakan, kita juga bukan orang yang akan menjemput anda, marilah melabur dekat dalam bursa, tak. It's not my style. Okay, style saya adalah, kalau you boleh terima rugi, okay jom. Kalau you tak boleh terima rugi, pergi cek investment lain, pergi cek pelaburan lain. Aku senang je. Saya tak nak pening-pening kepala. Kita nak orang yang betul, satu memang dia faham, dia boleh terima rugi. Yang kedua, dia committed. Okay. Tapi yang memang jenis yang macam rugi tak boleh, kemudian tak komit, macam okay ini datang, so tak nak datang, so tak boleh lah. Dan kenapa saya kata macam tu tuan-tuan perempuan? Sebab saya coaching ramai student-student saya, ramai daripada kalangan-kalangan sahabat ni yang saya coach secara lebih dekat lah, one-to-one, secara personal lah, one-to-one. So kebanyakan daripada mereka ni, saya nampak kenapa mereka boleh berjaya, kenapa kita ada student yang boleh capai untung berbulan-bulan lepas tak rugi, adalah mereka ada komitmen yang sangat tinggi, very committed. Saya kata kita akan sila hantar laporan, so dia akan hantar report sebagainya kan. So that's the thing lah. Saya nampak perbezaan antara mereka, orang yang berjaya dan tidak berjaya. Contoh, kalau saya tak minta report pun, dia hantar juga report. Saya tak minta pun tapi dia hantar. So that's very committed. Dia nak dibantu, dia nak ditolong, dia nak kita bimbing. So siapa yang nak dibimbing, silakan join. Siapa yang tak nak, sukati. Okay, kita tak ada masa-masa. Kalau rasa apa yang anda dah ada dah cukup lah. Saya tak nak paksa lah, terpulang, hak masing-masing lah. Saya punya style, saya tidak akan memaksa anda. Kalau saya nak join, tak nak pun tak apa. Alright, cuma kita alhamdulillah dengan insyaAllah kita dah terbukti, proven. Kita ada sahabat-sahabat yang kita dah bantu untung berbulan-bulan selepas tolak rugi dan sebagainya. Alright, okay guys, so I think ini apa yang saya nak share pagi ni. Hopefully you get something lah daripada apa yang saya kongsikan pagi ni. So insyaAllah petang ni 4:30 petang, siapa yang free boleh tengok saya dekat TV1 RTM. Kita akan update berkenaan dengan pasaran saham ASEAN. Sekejap je, biasa sekejap je. Kita update saham pasaran ASEAN sekejap je. Mungkin lama sikit, insyaAllah nanti saya akan tengok bila saya free, saya akan ke Angkasa Puri. Nanti kita cuba buat lama sikit lah, sesi yang lama sikit. Kita nak cuba kupaskan isu-isu semasa nanti, insyaAllah. Alright, okay, so saya rasa itu saja apa yang saya nak share pagi ni. So thank you so much siapa yang join sesi live pagi ni. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang lah. So itu saja. Kalau anda rasa bermanfaat, tolong like, tolong love video ni dan tolong tekan button share. Dan insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang lah. So itu saja. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat berdagang guys. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye bye.